Pada video ini kita akan melihat kepada proses bagaimana untuk melakukan kemaskini terhadap template 2012 yang telah dipilih. Jika anda perhatikan pada bahagian ini, terdapat satu link yang bernama Customize. Jadi anda boleh klik pada link ini dan seterusnya kita akan dibawa ke ruangan untuk melakukan kemaskini terhadap template 2012. Jika anda klik pada bahagian ini, di ruangan site title dan tagline, anda boleh edit apakah tajuk ataupun site title bagi laman web anda ini. Tagline anda juga boleh edit sekiranya perlu, atau sekiranya anda tidak mahu memaparkan maklumat ini, maka anda boleh klik pada bahagian ini dan seterusnya klik pada butang save. Dan seperti yang dapat anda lihat, maklumat title tidak lagi dipaparkan. Dalam tutorial ini saya akan biarkan ia dipaparkan. Seterusnya anda juga boleh melakukan perubahan terhadap warna tajuk website anda. Jika anda ingin mengubah warna, maka anda boleh memilih apakah warna yang ingin digunakan. Sebagai contoh, warna hitam. Kemudian tekan save and publish. Dan jika anda dapat lihat pada bahagian tajuk ini, warnanya telah pun berubah kepada warna hitam. Saya akan gunakan warna asal. Jadi klik saja default, save dan publish. Dan warna tajuk telah kembali kepada warna asal. Dan untuk warna latar belakang iaitu background color, anda juga boleh menukar warna latar belakang laman web anda. Sebagai contoh, jika kita lihat warna latar belakang template ini adalah seperti berikut. Jadi sekiranya anda ingin mengubah warna latar belakang, pilih saja warna yang ingin digunakan. Jadi saya akan pilih warna yang lebih gelap sedikit. Dan save dan publish. Dan jika anda lihat sekarang, warna latar belakang website saya ini telah pun berubah kepada warna yang telah saya pilih. Dan sekiranya anda tidak mahu menggunakan warna latar belakang, anda juga boleh menetapkan image latar belakang yang ingin anda gunakan. Dan untuk memasukkan image yang anda mahukan, anda boleh upload pada bahagian ini. Untuk bahagian background image ini, saya akan skip. Seterusnya di ruangan static front page, saya syorkan anda untuk membiarkan sahaja konfigurasi asal iaitu your latest post. Dan setelah melakukan perubahan, sekiranya anda mahu melakukan perubahan terhadap paparan template anda ini, maka anda boleh close. Dan jika saya lari ke laman web saya sekarang ini, open new window, berikut adalah merupakan paparan baru yang ditampilkan berdasarkan konfigurasi warna latar belakang yang telah saya tetapkan dan juga warna title yang telah saya setkan. Dan untuk makluman anda juga, anda boleh memasukkan image pada bahagian header template 2012 ini. Cara untuk masukkan image pada bahagian header adalah dengan cara pergi ke bahagian link header ini. Dan kemudian anda boleh memuat naik image untuk header laman web anda. Dan berdasarkan daripada maklumat di sini, template ini menggalakkan anda untuk memuat naik header yang bersaiz sekurang-kurangnya 960 pixels dan ketinggian sekitar 250 pixels. Jadi untuk memuat naik image yang berada di dalam komputer anda, maka klik pada butang yang pertama iaitu Choose File. Dan kemudian setelah memilih image yang ingin dibuat naik, klik pada butang Upload. Kemudian anda akan dibawa ke halaman Crop Header Image. Pada halaman ini anda boleh memilih apakah bahagian image yang ingin anda paparkan pada laman web berdasarkan saiz yang disarankan oleh sistem. Sebagai contoh, saya memilih bahagian ini. Dan kemudian pilih Crop and Publish. Sekiranya image anda tidak perlu untuk dipotong, maka anda boleh pilih butang Skip Cropping dan Publish Image as is. Fungsi ini sesuai sekiranya anda telah pun menyediakan image yang mempunyai saiz yang disarankan oleh sistem WordPress ini. Untuk tutorial ini, saya akan memilih Crop and Publish.
Jadi ini adalah merupakan image header template 2012 yang saya gunakan. Dan untuk menggunakan image ini, saya perlu menyimpan maklumat yang telah ditetapkan dengan klik pada butang Save Changes. Dan sekiranya saya kembali ke halaman utama, saya reload. Sekarang image header yang telah dimuat naik ke dalam sistem WordPress telah pun dipaparkan pada laman web ini. Ini adalah image header yang saya masukkan sebentar tadi. Dan sekiranya anda ingin membuang image daripada paparan laman web anda, kembali ke halaman custom header iaitu menu link header di bawah appearance. Dan anda boleh klik saja pada butang remove header image. Dan dengan ini, image header ini telah pun dikeluarkan daripada laman web yang digunakan. Save changes. Dan jika kita refresh halaman ini, maka image header telah pun dikeluarkan. Maka dengan ini, selesai proses bagaimanakah anda boleh melakukan sedikit perubahan terhadap template WordPress 2012 yang digunakan pada laman web.